Badan panas, kepala melayang, menggigil-gigil, ingatkan gastric GERD kecil manis. Rupanya anxiety. Saya ada seorang pesakit wanita berumur 55 tahun. Masalahnya badannya panas, dadanya panas, perutnya panas, belakangnya panas, lengan-lengan semua panas, terbakar satu badan. Kepalanya melayang, kepalanya berat, dada sesak, dada sakit, dada ketat, jantung laju berdebar-debar, perutnya rasa macam tak selesa dan memulas, matanya berat, telinganya berdesing, kerap kencing, badannya lemah, kerap menggigil. Bila menggigil, dia minum Milo dia akan okey. Tapi dia cek kecil manis tak ada. Setiap kali dia menggigil, bila dia cek gula darah, dia semua okey. Lepas tu datang berjumpa dengan saya. Bila saya cek, saya tengok, tu saya kata ini simptom anxiety psikosomatik ni. Jadi saya pun bagi ubat anxiety kepada dia separuh je. Lepas setengah jam, Alhamdulillah, panasnya hilang, badannya tak terbakar dah, kepala melayangnya hilang, boleh senyum, risau, gelisah, semua rasa tak seronok dia tu semua hilang. Badan dia tak menggigil dah, perut tak selesa dah hilang, nafas semua dah okey, dan rasa lemahnya semua tak ada, dah ketawa dah. Doktor, saya sakit ni dah 3 bulan doktor. Saya dah jumpa doktor, makan ubat tak hilang, ubat gastrik tak hilang, ubat angin tak hilang, cek darah semua normal. Saya jumpa ustaz, tak baik juga doktor. Jadi anak saya kata, jomlah jumpa Dr. Man. Anak dia tengok saya dekat TikTok, nampak simptom mak ni macam simptom yang Dr. Man sebut, macam simptom anxiety. Jomlah kita mengesahkan. Lega. Sebenarnya dia stres. Hari tu mula-mulanya anaknya kahwin, anak perempuan, anak kesayangan dia yang selalu jaga dia dan sayang dan faham dengan dia. Bila anak perempuan dia kahwin, dia stres. Sebab dia takut anak perempuannya nanti duduk jauh daripada dia, risau. Nanti tak ada siapa dah tempat dia mengadu dan bercerita. Lepas tu bila dia sakit sebab kena stres tu dapat anxiety, tak lalu makan. Balik kampung 1 bulan, tinggal suaminya. Tiba-tiba anaknya call. Suami dia kata nak nikah lain. Allahu Akbar. Bukannya makin hilang, makin teruk sakitnya. Jadi daripada pening je, bila letih jadi terbakar badan dia. Stres sebab lelaki dia nak kahwin lain. Sakitnya makin bertambah. Datanglah makin teruklah anxiety dia sampai terbakar badan. Jadi bila dia rawat ubat angin semua benda tu tak berkesan lah. Sebab simptom tu simptom anxiety. Sebab itulah selepas saya bagi ubat anxiety dia hilang, berkesan. Saya bagi dia minum kopi dengan mi goreng sedap. Habis mi goreng tu makan sedapnya, senyum, ketawa. Doktor, saya dah 3 bulan tak lalu makan doktor. Doktor bagi ubat apa kat saya sampai saya selera dan hilang semangat tu, dah datang semangat balik dan selera makan dah boleh macam gembira semula. Ubat anxiety ya kak. Ubat anxiety tu boleh mengurangkan simptom anxiety, tapi kakak kena fikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Macam mana kita nak selesaikan masalah dia ni? Kalau kita tak selesaikan masalah dia, laki dia nak kahwin, anak dia dah duduk dekat, tapi dia masih lagi teringat pasal suami dia. Macam mana nak buat? Korang rasa patut kita nasihat dia bercerai ke, ataupun duduk bersama dengan suami dia tapi menerima kenyataan? Apa patut kita buat rasanya? Ubat tu memang dah mengurangkan dia, tapi bila dia teringat pasal suami dia nak kahwin, datang balik simptom tu. Korang rasa apa patut kita buat? Cuba komen.